Anda pernah dengar tak Michelin Star Restaurant? Michelin dalam perkataan Michelin Star ni sebenarnya merujuk kepada syarikat Michelin yang buat tayar tu. Jadi apa kena pembuat tayar dengan restoran? Dulu pada tahun 1900 dulu, Michelin ni dia tak banyak lagi kereta dekat atas jalan. Jadi kereta yang ada tu dia orang nak suruh lah bergerak keluar supaya tayar tu cepat habis, dapatlah Michelin jual banyak tayar. Jadi Michelin ni pun dia buat guide lah untuk pemandu-pemandu ni. Salah satu guide-nya adalah guide restoran mana yang best. Jadi restoran yang paling best tu dia letaklah, dia bagi 3 star. Kemudian ada restoran yang 2 star dan ada restoran yang 1 star. Jadi dengan cara dia buat guide ni, makin ramailah orang memandu keluar, tayar pun rosak dan akan beli tayar baru daripada Michelin. Inilah strateginya. Tapi selepas 100 tahun lebih benda ni berlaku, Michelin Star Restaurant ni dah jadi macam satu kegilaan lah chef-chef sekarang ni. Harga pun gila-gila lah dekat restoran yang ada Michelin Star ni. Dekat Malaysia tak banyak restoran ni. In fact dalam satu dunia pun ada beberapa saja restoran yang dapat 3 star Michelin. Jadi pelik juga brand Michelin ni. Dia dah jadi macam jenama premium dalam dua industri yang berbeza.